Hukum puasa orang pengsan. Dalam Al-Inarah, Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menjawab persoalan ini. Sekiranya pengsan berlaku sepanjang hari, maka puasa terbatal dan diwajibkan ke atasnya menggantikan balik puasa tersebut. Namun sekiranya pengsan hanya seketika, puasanya tetap sah dan dia tidak perlu untuk menggantikan balik puasa tersebut. Ini merupakan pandangan jumhur ulama dari Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini juga pandangan Imam An-Nawawi dalam Rawdatul Talibin. Dan juga pendapat Imam Al-Mardawi. Begitu juga pendapat Ibnu Qudamah. Fatwa Darul Ifta Al-Misriyah juga berpendapat sedemikian. Justeru, seseorang yang pengsan dapat disimpulkan puasanya dianggap sah jika pengsan itu hanya berlaku seketika dan tidak perlu baginya untuk qada puasanya. Tetapi jika pengsan sepanjang hari, maka puasanya dianggap tidak sah dan wajib baginya untuk qada kembali puasa tersebut. Sila rujuk Al-Inarah #5015 puasa orang pengsan.